semua. Keputusan Kerajaan Negeri Selangor membenarkan operasi penternakan babi di Kuala Langat kini mencetuskan persoalan besar. Apakah Kerajaan Negeri masih mendengar suara rakyat? Jawapannya jelas. Apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor secara terbuka menzahirkan rasa duka cita dan tidak bersetuju dengan perancangan tersebut. Ini bukan isu baharu. Masalah penternakan babi di Kuala Langat telah berlarutan lebih 16 tahun dengan penduduk setempat menanggung pencemaran bau busuk, air sungai tercemar dan ancaman kesihatan. Namun, kerajaan negeri gagal menyelesaikannya. Kini, masalah lama ini mahu diulang, malah diperbesarkan. Baginda menegaskan, penternakan berskala besar adalah tidak sensitif, tidak seimbang dan bercanggah dengan realiti Selangor sebagai negeri majoriti Melayu Islam. Lebih penting, Baginda bukan bercakap dari jauh. Istana Baginda sendiri terletak di Kuala Langat dan Baginda merasai sendiri kesan pencemaran yang selama ini ditanggung rakyat. Soalnya, jika Sultan pun terkesan, kerajaan negeri buat apa? Kritikan Baginda menjadi semakin keras apabila Baginda mempersoalkan sama ada projek ini melibatkan kepentingan ahli politik dan ahli perniagaan tertentu, serta kemungkinan wujud unsur konflik kepentingan dan ketirisan tadbir urus. Ini persoalan serius, bukan emosi, tetapi integriti pentadbiran. Baginda turut mempersoalkan penggunaan dana awam jika kos pemodenan penternakan ditanggung kerajaan negeri, sedangkan wang rakyat lebih wajar digunakan untuk sekolah, hospital dan kebajikan rakyat. Akhirnya, mesej Sultan Selangor jelas dan tidak berlapik. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan rakyat, alam sekitar dan keharmonian masyarakat. Dan peringatan paling tegas kepada kerajaan negeri Selangor, bertindaklah dengan amanah, telus dan bertanggungjawab. Bukan untuk kepentingan segelintir, tetapi untuk seluruh rakyat. Sekian dulu. Jangan lupa untuk terus bersama Malaya Daily, Suara Bangsa Nadi Negara.